acara gotong royong TDK sempena menyambut Ramadan seperti tahun-tahun sebelum ini. Jadi sebelum kita mulakan, Bang Kamarul boleh tolong bacakan doa untuk kita. Taman desa kita ni ya Allah. Kau jual kami mau bimbingan, kau jual kami Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Okey, terima kasih kepada saudara Kamarul kerana sudi untuk memimpin baca doa. Dan seterusnya mana yang belum makan boleh makan terus. So saya rasa saya serahkan kepada saudara Dewi Azlin untuk pembagian tugas dan taklimat untuk gotong royong pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Terima kasih dapat menjayakan majlis ni lah. Majlis ini gotong royong untuk Taman TDK. Terima kasih banyak support. Cuma kalau depan ni rasanya tak ada apa kot, cuma sikit-sikit je lah. Belakang je lah kot. Belakang pun tak ada. Kalau depan bahagian perempuan lah depan. Kalau belakang bahagian lelaki lah. Baik, belakang. Tak ada ni kan? Untuk apa? Potong-potong kan? Itu saja lah. Terima kasih. Sama. Makan yang lain boleh kita teruskan ya? Kita pergi ke belakang. Perempuan depan. Ambil lah, dah sol tu. Ada lagi yang lain?
sampai umur 68 basah baik. Tok, cakap kat sini Tok. Cakap. Allahu Akbar. Belum puasa lagi. Ya kali. Jadi dera. Jangan ada bendera kan. Pakai baju dah. Ya tuan. Mana? Ringgit je. Pilih. Pilih. Ini dah macam Predator. Meja kan besar. Boleh tu. Kalau dia besar sikit pakai mana satu? Ketika ini kita ada yang berbahagia dan Ustaz sedang dalam Ustaz. Apa dia? Kita doa selamat untuk taman kita. Okey? Masuk YouTube. Jangan tadi. Mina, masuk YouTube. Satu lagi. Mina. Satu lagi. Tulis. Saya menang baju. Oh, kenalah dengan warna kulit kau. Plastik kat mana? Plastik kat mana? Delapan hari bulan ni kita ayat tarawih kat taman kita. Surah Al-Hasaniyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور غيرنا ومن شرور كل شيطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شرور كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada pagi yang mulia ini, Ya Allah, kami bersama-sama di dalam majlis ini, Ya Allah. Kau rahmatilah majlis kami, Ya Allah. Dan Kau rahmatilah ke atas segala apa yang kami kerjakan pada hari ini, pada masa yang akan datang, Ya Allah. Kau lindungilah segala musibah dan juga bala, dan lancarkanlah segala ujian ke atas kami ini yang Kau telah berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau satukanlah hati-hati kami ini, Ya Allah, di bawah kalimah Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Kau panjangkanlah umur kami dalam keadaan yang diberkati. Kau panjangkanlah umur kami dalam hal keadaan kami diberkati. Murahkanlah rezeki kami, lapangkanlah segala urusan kami, pemudahkanlah segala kerja-kerja kami yang telah kami dan akan kami lakukan. Ya Allah, Engkau lah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Kau lapangkanlah segala hati-hati kami untuk melaksanakan ibadah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada daripada kalangan kami ini yang sakit, Kau berikanlah kesabaran dan juga kesihatan yang baik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada daripada kalangan kami ini yang dalam keadaan kesempitan, Kau lapangkanlah, luaskanlah dan bukakanlah pintu rezekinya, Ya Allah, seluas langit dan juga bumi, Ya Allah. Jika ada rezeki kami yang berada jauh, Kau dekatkanlah. Jika ada rezeki kami di dalam lautan, Kau timbulkanlah. Jika ada rezeki kami di dalam perut bumi, Kau naikkanlah dan serahkan kepada kami, Ya Allah. Kaulah yang maha pemurah lagi maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.